Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam kemanusiaan. Pada Januari 13, 2026, saya terbaca kenyataan Ketua Polis Kelantan yang mengatakan bahawa lebih 100 kes NFA libatkan ahlu di Kelantan tahun lalu dibuka semula untuk siasatan. Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, tindakan diambil semula selepas semakan mendapati bahawa wujud elemen prima facie dalam kebanyakan kes berkenaan. Sebelum ini tidak diteruskan siasatan. Kes ini memberi tekanan hebat kepada mangsa hingga ada yang terfikir untuk membunuh diri, maka kita buka semula kertas siasatan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih yang sangat-sangat kepada Ketua Polis Kelantan kerana membuka semula kertas siasatan yang telah NFA, dan saya ingin merujuk kepada kenyataan yang dikeluarkan sebelum ini oleh Datuk Seri Saifuddin yang mengatakan bahawa sebanyak 1452 kes pinjaman wang berlesen alung dilaporkan di seluruh negara dan dikatakan bahawa 31% berjaya diselesaikan. Apa yang saya nak maksudkan bahawa kami di peringkat MHO mendapati bahawa melalui kajian lapangan daripada mangsa-mangsa alung yang datang berjumpa kami sebelum ini, terdapat majoriti daripada mangsa-mangsa mengadu bahawa apabila mereka membuat laporan mereka tidak dibuka kertas siasatan, diklasifikasikan sebagai covering report atau NFA, no further action, tiada tindakan lanjut. Ini mungkin menyebabkan data yang ada di peringkat KDN jumlah mangsa alung tidak begitu banyak. Walhal yang sebenarnya permasalahannya bukan kes alung tak banyak. Banyak kes dan aduan alung tidak dibuka kertas siasatan ataupun NFA. Jadi sehubungan dengan itu, kita memuji dan mengucapkan tahniah kepada Ketua Polis Kelantan kerana berjaya membuka semula 100 kes yang sebelum ini NFA kerana dikatakan mempunyai elemen-elemen yang prima facie memenuhi elemen-elemen terhadap jenayah alung ini. Jadi di peringkat MHO, kita committed untuk memberitahu kepada semua mangsa-mangsa alung, jangan bayar alung, jangan berunding dengan alung. Terdapat perundangan untuk kita mengambil tindakan kepada alung-alung ni di bawah Seksyen 5/2 Akta Pemberi Pinjam Wang. Dalam akta yang sama juga mengatakan dengan jelas, Seksyen 15 perjanjian dengan alung tak berlesen ini non-enforceable, tidak boleh dikuatkuasakan. Kami ingin meneruskan kempen kami kepada semua orang, jangan bayar alung. Sebaliknya kita mengambil tindakan kepada alung mengikut undang-undang. Dan apa yang perlu dibuat kepada semua polis di seluruh Malaysia, bukan hanya Kelantan, sudah sampai masanya kita tidak menyepi, berdiam diri, berpuluk tubuh. Masa untuk kita perangi alung habis-habisan menggunakan perundangan yang ada. Alung tidak perlu dibayar, alung tidak perlu dirundingi. Sebaliknya mereka perlu ditangkap, disiasat, dituduh di mahkamah dengan hukuman yang berat, sekurang-kurangnya RM250,000 hingga ke RM1 juta, seperti mana yang diperuntukkan di bawah Akta Pemberi Pinjam Wang Seksyen 5/2 Akta Pemberi Pinjam Wang 1951. Terima kasih. Syabas Ketua Polis Kelantan. Terbaik.